Saya nak sentuh sikit pasal zakat tadi lah. Okey, sentuh terus. Sebab yang itu yang perkara baru yang tidak pernah dilaporkan dekat mana-mana, kan. Jadi daripada muka surat 68 ni, RCI menyebutlah bahawa dari segi instrumen kewangan Islam yang awalnya yang menentukan soal zakat ini, konsep mudharabah telah digunakan bagi menentukan bayaran zakat ke atas pendeposit pada tahun 1979. Jadi dia bermula dengan konsep mudharabah lah. Mudharabah ni maksudnya perkongsian, kan. So dia sebut walau bagaimanapun Suruhanjaya mendapati tiada dokumen akad antara lembaga tabung haji dengan pendeposit yang menjelaskan kandungan akad mudharabah tersebut. Kita kan orang Malaysia ni bagus, bersangka baik, husnuzon, kan. Bahkan rukun penting mudharabah antara pemodal iaitu pendeposit dengan pengusaha tabung haji, iaitu kadar pembahagian keuntungan ataupun profit sharing ratio tidak ditemui dalam mana-mana dokumen. Tak apa lagi. Ya, jadi RCI kemudian sebutlah ini adalah salah satu sebab kenapa tabung haji sebelum ini telah berjaya memobilisasi, meyakinkan orang Islam untuk menabung dalam tabung haji. Kerana soal zakat ni tak perlu fikir dah. Memang selepas dapat keuntungan tu, tabung haji bayar zakat dia, dan tabung haji juga bayar zakat bagi pihak pendeposit. Jadi keuntungan hibah yang dapat tu dah memang dia bayar zakat, kan. Namun perkara yang perlu difahami, lembaga tabung haji juga telah mula menggunakan keuntungan pelaburan untuk membiayai sebahagian subsidi sebagai bantuan kewangan haji ataupun hafiz, Hajj Financial Support. Sekaligus bertentangan dengan konsep mudharabah, iaitu pengusaha tidak boleh dengan bebas membelanjakan keuntungan pelaburan untuk memberi sumbangan subsidi sewenang-wenangnya. Mudharabah maksudnya kita dah memang set profit sharing macam mana. Jadi yang pendeposit tu, pemodal tu memang kena bagi kat dia lah. Tapi tabung haji dia daripada keuntungan menggunakan wang pendeposit itu, digunakan juga untuk perbelanjaan lain tolak lah. Okey, now. Kalau untuk bayar subsidi haji kepada orang miskin, saya rasa pendeposit tak kisah sangat. Tapi kalau gunakan untuk mewah-mewah, dapat kad kroni semua, yang itulah yang orang Melayu yang tak faham sampai sekarang. Macam Wabi pernah bagikan dulu. Kenapa aku daripada tahun 2015 duk memekak pasal benda ni, kan. Okey, tambah lagi. Suruhanjaya mendapati dalam tahun 2016 akad deposit ini telah ditukar kepada wadhi'ah yadh-dhamanah. Yang mana deposit dikira sebagai simpanan dan lembaga tabung haji akan membayar keuntungan ataupun hibah kepada pendeposit untuk mengelakkan pembayaran riba. Namun, Suruhanjaya mendapati tiada penjelasan mengapa perubahan akad ini dilakukan. Walaupun begitu, Suruhanjaya mendapati antara faktor perubahan tersebut adalah kerana lembaga tabung haji telah mula menggunakan sebahagian keuntungan pelaburan untuk membiayai subsidi di bawah akad mudharabah. Tetapi tiada dokumen menunjukkan pendeposit bersetuju sebahagian keuntungan pelaburan digunakan untuk subsidi. Kesan daripada pertukaran kepada akad wadhi'ah yadh-dhamanah telah mengubah hubungan yang boleh menyebabkan pendeposit terdedah kepada tanggungan zakat ke atas deposit yang diserahkan kepada lembaga tabung haji. Perkara ini telah dibangkitkan oleh Bank Negara Malaysia dalam suratnya kepada Perdana Menteri bertarikh 26 Jun 2019. Menurut Bank Negara Malaysia, penzahiran berkenaan zakat kepada pendeposit mungkin tidak sama dengan kontrak di bawah wadhi'ah yadh-dhamanah. Jadi sebab itulah di bawah akad wadhi'ah yadh-dhamanah ini, kedudukan lembaga tabung haji telah menjadi peminjam
kepada deposit yang disimpan di lembaga tabung haji. Justru, bayaran zakat oleh tabung haji pada masa itu hanya mewakili perniagaan lembaga tabung haji sebagai sebuah institusi, manakala pendeposit sepatutnya perlu membayar zakat simpanan sendiri. So, bab itu yang sebab saya tengok tidak ada orang yang sentuh kan. Tapi pada Disember 2019, maka lembaga tabung haji telah mengubah kontraknya dengan pendeposit kepada wakalah. Setelah kajian menyeluruh dilakukan bagi menyelaraskan dengan model perniagaan lembaga tabung haji. Jadi pandangan RCI sekarang ni dah okey lah, sebab dia dah jadi wakalah. Jadi dia tukar daripada mudharabah tu rasanya di zaman Najib. Cuma memang maksudnya ada dalam tempoh itu sebenarnya technically zakat kita, dividen yang kita dapat tu tak dibayar zakat pun, tak ditolak zakat pun sebenarnya. Kena tanya RCI lah, tapi itu yang RCI tulis. Saya senyum sebab apa? Sebab aku memang dah keluarkan duit tahun 2016. Jadi besar kemungkinan masa dia tukar tu memang duit aku dah tak ada dalam tabung haji. Sebab aku keluarkan duit dalam tabung haji tahun awal 2016 untuk membiayai Invoke.